Jadi kenapa berlakunya kegelapan zaman, bagaimana berlakunya Enlightenment apabila kita kata masyarakat Eropah mula merasakan tekanan yang amat dahsyat terhadap kuasa gereja yang mencengkam mereka dan juga feudal yang mencengkam kehidupan mereka. Tak ada kuasa memberi pandangan, tak ada kuasa tak ada kuasa untuk bersuara, dan semua kuasa dicengkam oleh gereja. Sehingga kan mereka merasakan bahawa agama yang mencengkam kehidupan mereka. Jadi bila ada perubahan ataupun mereka cuba nak buat perubahan keilmuan, mereka cuba nak buat perubahan untuk bawa masyarakat Eropah ke arah yang lebih baik, mereka dituduh sebagai sihir. Mereka dituduh sebagai membawa ilmu hitam. Akhir sekali ramai daripada kalangan saintis-saintis dan juga peneroka-peneroka keilmuan pada zaman gelap itu telah dihukum, dibunuh, disula dan diseksa dengan berbagai-bagai ancaman daripada pihak gereja. Jadi suasana itu maknanya masyarakat barat ketika itu berhidup dalam ketakutan. Beza dengan kita pada zaman itu, hidup dalam keadaan merdeka, hidup dalam keadaan kegemilangan, hidup dalam keadaan mengangkat darjah keilmuan. Maknanya satu kehidupan yang kontra antara barat dengan timur.